Rupanya handphone Kak Eti satu lagi tu Kak Eti silent. Ya Allah, Syukri dah non-stop call aku. Yang ni pun call aku, yang ni message. Tu yang Kak Eti ke mana Kak Long? Kata dia. Tengok tak saya sekalian? Mana aku tak tengok? Aku tengah live tu. Kenapa? Tak boleh korang. Tak boleh. Lepas tu budak-budak ni sebenarnya bila dia dah emosi, kita takut benda yang tak betul ke dia cerita semua. Itu yang kita takut ni. Kadang-kadang kesian tau, orang tu baru jejak kat Malaysia. Betul lah, huru-hara balik kehidupan member, sian juga. Kalau korang tanya Kak Eti okey ke tak, to be honest, memang tak okey. Kalau korang tanya kita orang, memang tak okey. Sampai at that time Kak Eti burst. Kak Eti tak pernah bising. Bagi Kak Eti, ini dah tempoh melampau ni, kita kata. So kali bila wah, tak sabar nak tahu ye. Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Baru-baru ini media hangat mengulas isu yang melanda keluarga bonda Rozita Ibrahim yang merupakan ibu kepada Dato' Alif Syukri. Bonda Rozita baru saja bergelar pengantin baru dan berkahwin dengan abang kepada pelakon Rebecca Al-Islam. Pertelingkahan di antara keluarga ini telah diulas secara ringkas oleh anak sulung bonda Rozita yang lebih dikenali sebagai Kak Yati. Aku tengah review pasal skinco apa semua kan. Rupanya handphone Kak Eti satu lagi tu Kak Eti silent. Ya Allah, Syukri dah non-stop call aku. Yang ni pun call aku, yang ni message. Tu yang Kak Eti ke mana Kak Long? Kata dia. Tengok tak saya sekalian? Mana aku tak tengok? Aku tengah live tu. Kenapa? Tak boleh korang. Tak boleh. Lepas tu budak-budak ni sebenarnya bila dia dah emosi, kita takut benda yang tak betul ke dia cerita semua. Itu yang kita takut ni. Lips ni kata pakai apa? Ini mula-mula kata pakai lip treatment, lepas tu pakai lip matte. Itulah kau tengok dah sampai-sampai tu kan. Sinilah Kak Yati. Anak buah aku panggil aku Kak Yati. Sinilah Kak Yati, dia kata. Dia tak kena maklum dia. Inilah Kak Yati. Aduh ya. Tak apalah. Nantilah. Sebabnya actually Kak Yati ni tak nak panaskan lagi situasi. Dia tak nak. Dah lah tu, kata kan. Udahlah tu. Kadang-kadang kesian tau, orang tu baru jejak kat Malaysia. Betul lah, huru-hara balik kehidupan member, sian juga. Kalau korang tanya Kak Yati okey ke tak, to be honest, memang tak okey. Kalau korang tanya kita orang, memang tak okey. Tengah fikir nak buat apa ni kan. Aku ni dah banyak terpalik-palik ni. Bukan isu ni je, melibatkan urusan kita berniaga apa semua. Banyak isu tu penting orang. Isu tu pula melibatkan, tak payahlah cerita, harap-harap benda tu dia settle lah dia. Bagi ni pun senyum je. Aku pun tengah terpaksa lah ada planning A, B, C. A dah macam B dah, tak apalah kita ada planning B lah. Kalau planning B kita tak settle macam mana? Tak apa, kita planning C lah. Kau tengok benda tu berkait-kait. Pening kepala aku. Aduh. Bagilah reda sikit. Ada apa Syukri bising? Macam semalam live, betul lah dia cakap tu. Ni adik-adik Abang Syukri, baik lembut dia kalau melembut. Itulah satu part dia kalau menegur adik-adik tu lembut. Kak Long kalau bercakap, nanti kan macam terangkat terus punggung. Sebab benda tu pernah berlaku. Sebab tu Syukri dia tak suka kalau Kak Yati ni bercakap. Sebenarnya dia tak suka. Dia memang bebel-bebel, memang mulut dia kalah mulut Yati. Tapi dia tak suka kalau sampai Kak Yati bercakap ni, dia tak minat sangat dah. Dia terlalu sensitif jadi bunyi dia. Ajah tu sebenarnya dia macam dunia dia. dia tak tahu sangat. Dia tak tahu sangat. Tudung ni boleh pakai, ada ke orang? Tudung ni ada dekat dalam Kak Yati punya showcase. Sebab tu Ajah cakap Kak Yati bukan garang. Sebab tu Kak Yati tak nak cakap.
Kita tak nak biar orang tahu ni, diam je kan. Kak Eti ada pakcik tau, pakcik Kak Eti dah meninggal. Dia abang kepada abah Kak Eti. Waktu tu abah Kak Eti meninggal, so dia lead untuk meeting. So actually Kak Eti tak perlulah cerita apa benda detail tu. Sampai at that time Kak Eti burst. Kak Eti tak pernah bising. Bagi Kak Eti, ini dah tempoh melampau ni kita kata. So kali bila one of the reason kenapa Syukri quite close dengan diorang, Syukri pernah hidup serumah dengan diorang dulu. Kak Eti tak pernah hidup serumah dengan abah dengan adik-beradik baru, tak pernah. Tak pernah. Kak Eti selalu pergi warna tu. Kak Eti duduk dengan mak Kak Eti, dan Kak Eti tak keluar masuk lah dah. Syukri dia memang keluar masuk. Syukri ni yelah biasalah budak dengan orang. Dia tak serasi kat situ, dia pergi rumah abah dia. Lepas tu mungkin tak serasi sana, dia balik-balik ke rumah mak dia. Macam tu. Jadi masa tu pula abah Kak Eti ada anak. Macam tu. Jadi sebab tu dia boleh close. Panggil Abang Syukri, Abang Syukri kan. Sebab budak-budak tu kira macam bayi-bayi Ajim Ajah. Tapi kalau korang tanya mana lagi close, for sure Ajim dengan Ajah. Kita orang jaga dia daripada 2 bulan. Balik je sekolah kan, si Syukri tu sibuk menggomol Ajim. Itu aku tak lupa. Kau cerita dengan anak Kak Eti terpenggelak tu sekali. Dia teringat balik dalam sekejap je masa bulan. Balik sekolah, awak dengan bau-bau bacin lagi tu kan, cium adik mak Kak Eti dah marah-marah dah. Comel lah, comel. Lepas tu kan bila budak tu dah besar sikit, kuat agaknya berjemur, dia jadi hitam sangat tau si Hajim ni. Yang si Syukri pula suka menyakat. Selagi budak tu tak menangis, dia kata apa, engkau ni Jim, bertahan kan mulut Syukri tu. Engkau ni Jim masa kecil comel, sekarang kalau kau dah besar, kata dia. Menangislah budak tu. Budak tu suka cirit lam len red. Dia menyanyi-nyanyi kan, dah berguling dah adik tu. Baru tu dah boleh bercakap dah. Berguling lah si Ajim. Ajim pula suka buat drama Tamil. Kenapa buat drama Tamil? Sebab ayah Kak Eti ni, ayah Hajim lah bukan ayah Kak Eti, ayah Hajim, bapak dia ni ada keturunan India. Jadi ayah boleh cakap Tamil. Jadi dapat dah anak dia yang version yang suka berguling, dush macam tu kan. Lepas tu Syukri ni kalau dah adik tu berguling lagi dia suka. So Kak Eti ni jadi stress tau. Kau boleh tak kalau dengan adik tu kau jejak pasal? Kau kena kan aku ni? Macam ni aku dah stress dah, kening aku dah bercantum dah. Tak, adik Kak Eti yang dua-dua ni memang pening. Memang pening korang. Siapa ada adik lelaki, korang faham lah. Dia saja. Siapa lah dia besar, korang masih suka menyakat, sama je. Si Syukri tu masih sama perangai dia. Aku menyakat, aku pening betul. Tapi Ajim ni pun memang bukan kaling-kaling. Betul. Dia pun suka cek pasal dengan si Syukri. Dia tahu rumah tu kena bersih sebelum mak dia balik. Dia punya nakal tu, dia kalau dah berak kan, dia ambil lampin. Dia tak ada pampers dia. Pakai ambil lampin tu kan, dia letak kat dinding. Lepas tu dia lari. Syukri dia nak hantu lah. Kau memang suka menyusahkan aku. Memang kena. Si Syukri ni tangan dia suka macam ni. Menangislah budak tu. Kak Eti ni nampak garang tapi Kak Eti tak naik tangan. Tapi kalau Kak Eti ni senang je. Ajim punya behaviour, dia suka selit kotoran dekat celah sofa. Mak Kak Eti ni pula the particular lady dia pun sama juga, cari ada kotoran kat celah sofa ke tak. Yang kena ni nanti Kak Eti. Dia ambil biskut tu, kalau dia letak wrap plastik ni tak apa, dia letak biskut dalam ni dengan wrap plastik sekali. Kau mari sini Jim. Kau mari sini sekarang. Dia dah macam ni dah tangan. Dia dah tahu dia bakal kena Kak Eti. Ya Kak Eti. Ya Kak Yati, kenapa Kak Yati panggil Ajim? Kau pergi kemas sekarang. Sebelum aku kehantuan, kau kemas sekarang. Yang kena pukul kau je tau. Dah tak apa pasal aku nak membela kau kemas sekarang. Dia takut. Tapi kalau dengan Abang Syukri, Jim, kau punya kerja kan? Kau ambil sekarang tak nak, Ajim tak nak. Macam itulah korang. Tapi itu zaman kecil-kecil lah. Sekarang dah besar-besar, dah tutup bangku, semua ni tak ada lah. Dah kita dah block dah, tak habis-habis. Kan? Tak habis-habis lah korang. Sekejap kita nak block yang tu. Laju sangat komen korang pun. Macam mana nak block dia? Uncle busy ke? Busy. Tekunnya bagian dia memang busy korang.
Alhamdulillah. Haji menceritakan suasana macam itulah. Kalau korang tanya dia tu diam je kan, dia sebab dia tak aktif dalam sosial. Kau jangan bagi dia bercakap. Nanti jadi cerita pun Pushpa. Kau terkejut kan? Dia tu dah lama kan? Dia tak nampak kan? Sekali sebab tu adik-adik Kak Eti kata Kak Eti garang. Pushpa panggil saya ke? Ajim. Kan? Dia joget dulu. Memang nak kena dengan aku. Memang kau jangan jangan nak menduga. Ajim, Syukri, hari ni jangan nak menduga aku Kalau rasa nak menduga, siap, masing-masing harus siap. Macam tu. Kak Eti memang kau jangan cubit. Kak Eti tak pukul. Kak Eti tak ada jerit-jerit. Macam ni je mata aku. Masuk sekarang. Berapa kali kena sebut ni? Berapa kali kena sebut? Yang kau kenapa, Jim? Kau Syukri kenapa? Kau kecil ke dia kecil? Mana satu yang berakal sekarang ni? Kak Eti kalau garang gitu je. Tapi tak bercakap sangat. Ajah manja. Ajah tu manja ni je. Syukri dia favor anak perempuan, termasuk adik perempuan. Korang nampak tak? Kak Eti kalau sebelah mak Kak Eti, lelaki dua je. Syukri memang favor anak perempuan, memang lebih gentle dengan anak perempuan. Kak Eti rasa most of men macam itulah. Dia lebih gentle pada anak perempuan, adik perempuan. So bila Kang Ajim, lam, late, rate, semua ada. Tapi kalau dengan adik perempuan, bergendong ni. Syukri tu lepas habis sekolah, ambil adik kan, dia bagi makan, mandikan. Kalau Ajim, dia pakai bedak. Kau dengar dia pakai Kak Ajim bedak, rambut sebat tepi, baju tie-in, rambut sebat tepi, muka berpupur dia pakai terbanjar, tapi separuh je berpupur separuh. Kau bayangkan adik aku si Ajim, awak pula jenis betul-betul macam ni kulitnya dulu ni, berbelang sebelah, putih. Aku naik basikal balik sekolah, kenapa adik tu muka macam ni? Kau tuang bedak ke apa kat kepala dia? Lepas tu dia gelak-gelak. Dia gelak-gelak, jahat gila dengan dia. Yang perempuan cantik, putih, bersih, harum. Syukri je perangai. Kalau nak suap makan, dia suap, berdukung tau supaya dia makan. Adik-adik Kak Eti tu semua takut dengan Syukri sebab Syukri garang. Kak Eti garang lain. Kalau Syukri ni dia tak suka sebab Syukri dia suka macam ni kan. Kau kan ada je. Dia tak cubit tau. Dia macam ni. Dia bukan cubit, dia buat macam ni. Lepas tu dia tolak-tolak macam tu. Dia tak cubit. Syukri dia tak cubit. Dia jadi budak-budak ni macam panik. Lepas tu bila dia dah berdokong tu, kalau tak makan siap. Tak makan siap, takut anak dia. Tengoklah Syukri marah anak dia kalau anak dia tak makan sayur macam mana. Kalau Kak Eti pula duduk situ makan, selagi tak habis jangan bangun. Kak Eti senang je, aku tak ada masa nak pergi mengendong sesuatu, tak ada masa. Kak Eti kan duduk asrama. Lepas tu si Syukri, ya Allah Kak Long, azabnya kehidupan aku Kak Long. Kau seronok lah kau kat asrama tu. Ya dia, untunglah kau Kak Long. Aku merana sangat Kak Long dalam kau je. Dalam kau je kan. Merana lah Kak Long. Aku kan kena kemas rumah, tak ada siapa tolong aku. Kalau tak kita orang agih kerja. Contoh macam Kak Eti basuh kain, nanti dia sidai, nanti Kak Eti lipat. So ini dia seorang buat. Penat kata dia. Macam itulah. Apa tu function sekarang macam tu. Dia paling macam tu je. Kalau diorang bergaduh-gaduh kan, kalau tak nak tidur bising. Kak Eti baru pergi sekolah ni, dah bising melalak. Kita orang semua satu bilik tak tidur. Macam duduk asrama gitu. Kak Eti paling bawah. Masing-masing tidur kan. Kalau tak nak tidur si Syukri yang menyakat, memang kena. Kau jangan nak buat hal Syukri. Kau menyakat budak ni, budak dia bangun. Kau jangan sampai kena dengan aku. Aku nak pergi sekolah. Dia diam. Sebab tu Kak Eti ni diam begitu saja. Tak nak jadi macam dia jadi lagi sensitif. Bila sensitif, maksudnya aku punya planning ni banyak. Kalau Kak Eti ni tak suka bercakap, dia ada tindakan. Itu yang masalah tu. So jangan bagi Kak Eti interview. So kita dengar je dulu. Kalau kita nak bertindak pula, ada juga side yang melibatkan Kak Eti dengan Abang Edi personally, yang tak ada kena mengena dengan isu, tapi somehow kita ada sedikit terpalit. So dia ada string kat situ tau. So dia kena berhati-hati. Bila kita nak main chess ni, banyak benda yang kita kena expect daripada pihak lawan.
Dia tak boleh simply, kau tak boleh simply melenting kalau kau belum dapat pun kau nak. Faham ayat tu kan? Selagi kau belum dapat pun kau nak, kau kena keep calm. Walau storm apa yang berlaku pun kau kena keep calm. Macam tu. Tak ya, kita tak perlu lawan lah korang. Just jangan jadi batu api. Tapi yang penting kita punya kepentingan tu being protected. Itu penting sebab kita tak nak tindakan kita ni efek dia tu besar. Tak ada kena mengena korang. Kak Yati sebenarnya tak ada kena mengena dari segi urusan yang terlalu personal, kes viral tu tak ada. Tetapi Kak Yati ada urusan lain. Yang urusan yang tidak ada sesiapa tahu, yang hanya Kak Yati dan Abang Edi sahaja tahu. Hanya kita orang je yang tahu. Dan kita tak adalah spill the tea ke. Tak ada. Sebab benda tu pun tak ada sesiapa tahu. Kita kena settlekan dahulu. If worst come to worst, then dia akan jadi isu besar. Isu besar nanti. Mana tu okey je. Tak ada. Ya, urusan bagi Kak itu urusan personal lah. Melibatkan urusan bukan urusan peribadi. Bukan urusan personal tu maksudnya urusan kekeluargaan ke, bukan. Tak ada kena mengena. Busy pula memang macam ni lah dia the whole day. So kalau dia busy, usually Kak tak bercakap macam Alia. Kau kalau ada future in-law ataupun future menantu kat sini kalau Alia nanti sekiranya jadi bakal bini lah kan, tak tahu kan. Kita cakap maybe 10 years nanti tiba-tiba keluar balik video kat Edni Alia seorang yang sangat disiplin dan juga fokus bila dia bekerja. Kadang-kadang walaupun dia ni manja-manja gitu, tapi kalau dia buat kerja macam ni, kau usik-usik, kau jangan kecil hati kalau dia tak respon. Muka dia sangat serius, dia don't care. Buat bodoh, dia buat keras. Kak Yati mula kahwin dengan Abang Edi, aku rasa odd sangat. Sebab biasanya kalau Kak Yati ni bergurau dengan adik-beradik kan, macam mana pun orang respon. Tapi bila dapat laki yang macam ni, dia akan respon bila dia bukan dalam urusan bekerja, bukan dalam working mode. Kalau dalam working mode, dia takkan bercakap, dia memang serius. Memang serius. Jadi gitulah nanti kalau siapa yang berjodoh contoh dengan anak Kak Yati, Kak Yati akan cakap awal-awal, jangan dia terkejut. Alia mau berapa? Alia 14. Kalau kita tengah menyusu nak ambil suplemen turun, kena apa Kak Yati? Susah korang menyusu ni sebab selera sentiasa naik kan. Kalau korang nak ambil easy food pun dia bagus untuk kawal craving je. Sebab craving ni kadang-kadang kita makan buka-buka